Betul, betul. Sebab keselesaan Tambah kalau masjid yang diatur sejadah macam tu, sejadah ke depan tu, setiap seorang satu sejadah, akhirnya ada gap. Maka sejadah tak elok satu macam tu, dia kena boleh biar melintang. Okey. Orang kita ni dia ada sifat ego. Ego tu dari segi apa? Elemen sentuhan. Sebab apa kita tak selesa bila kita tersentuh dengan orang? Sebab apa? Sebab kita tak kenal orang tu. Betul kan? Sebab kalau kita kenal dan kita mesra dengan orang tu, kan kita mudah untuk nak peluk atau belakang. Kan macam kita bergambar, kalau kita rapat dengan orang tu, kita boleh macam tu kan. Tapi kalau kurang rapat, kita sekadar macam tu lah, keras badannya kan. Sebab tak apa rapat. Kalau rapat lagi, dia sampai peluk, sampai cium, apa semua kan. Sebab apa kita rapat dengan anak kita dulu, masa dia kecil, masa dia baby, umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Sebab apa? Sebab kita selalu cium, kita selalu peluk, tapak kaki pun kita cium, punggung pun kita cium, masa dia baby tu. Makin lama, masa dia dah meningkat dewasa, elemen sentuhan makin kurang. Akhirnya kasih sayang tak ada. Mula ada gap. Sebab apa? Elemen sentuhan tak ada. Betul kan? Macam kita lah mula-mula kahwin dulu. Ingat mula kahwin? Kan dia mesra dia macam, sebab apa? Elemen sentuhan selalu. Pegang tangan lama-lama, tak apa. Sekarang pegang peluh sikit, rimas. Cukuplah, rimas, panas. Kalau mula-mula kita makan beradab masa kahwin kan, elemen sentuhan tu, suap tu yang sayang. Sebab dia elemen sentuhan. Dalam lama kahwin, makan biadab. Tak ada dah nak sentuh-sentuh ni, mana ada. Kan? So elemen sentuhan tu penting. Jadi sebab itu, dah lama tak menyentuh-nyentuh, akhirnya dia jadi kurang intim. So sebab itu Islam ajar dalam saf, dia kena ada elemen sentuhan, supaya kita intim dengan sesama jemaah. Itu fungsi sebenar saf yang rapat, supaya ada elemen sentuhan. Dan tapi tak semestinya kaki mesti sentuh jari kelingking dan jari kelingking, tak semestinya. Sebagaimana yang ditafsirkan oleh setengah ulama salaf dan geng-geng Wahabi itu, mesti kalau saf, mesti jari kelingking bertembung dengan jari kelingking. Kalau orang tu badan besar, yang kakinya terpaksa buka luas. Orang badan besar, kaki mana boleh buka sempit, dia balancing tak betul, so kakinya kena luas. Jadi bila orang sebelah ada gap, so dia akan lagi luas kakinya, akhirnya mengangkang dia punya semayang. Sebab kaki mesti sentuh. Sedangkan elemen sentuhan tak mestinya pada jari kelingking. Pada siku dah boleh dah. Bersentuhan pada siku. So bila kita semayang, kalau boleh, jangan biar ada gap langsung, jangan bagi ada ruang kosong antara siku ataupun bahu. Kalau boleh rapat kaki, okey, lagi bagus. Tapi kalau tak selesa, tak ada masalah untuk jauhkan kaki tu. Sebab kadang-kadang kita tak apa selesa kalau kaki tu rapat sangat. Bila dia bergerak, kita pun hilang fokus. Saya pernah semayang sebelah Seri Paduka Benda yang di Pertuan Agong. Dah 2 terma dah. Macam majlis KCC selalu kan. Maknanya dia semayang dan kita semayang sunat sebelah dia. Tak khusyuk semayang sebelah dia. Aura dia. Mana tengah-tengah sujud tiba-tiba tersentuh tangan dia kan. Oh, lembut tangan dia. Confirm aku tak khusyuk semayang sebelah dia. Pernah semayang sebelah PM, apa, Datuk Seri Najib dekat Masjid Putrajaya. Tak khusyuk juga. Bodyguard kat belakang, okey, kita semayang sebelah dia. Tak khusyuk. Aura tadi. Memang kita tengok dia letih lah. Memang letih, banyak benda mikir. So bila tersentuh tangan, Allah hilang khusyuk. So elemen sentuhan ni barangkali boleh menghilangkan khusyuk, barangkali boleh menambahkan khusyuk. Kalau kita menyentuh orang yang bagus-bagus. Bukan berarti 2 orang figure tadi tak bagus. Jangan salah faham yang tu je. Maksud saya lain. Jangan salah faham yang tu. Ada pula yang pergi post kat YouTube ni. Pasal aku. Maksudnya kadang-kadang bila kita pegang tangan orang yang soleh, atau kita bersentuhan dengan orang, contoh orang yang hebat-hebat kan, kita pegang tu rasa lain. Kan? Kita pegang tangan Habib-Habib kan lain tu, elemen sentuhan. Pegang tangan ustazah kan dia rasa lain tu. Jadi bila semayang tu lagi dia nak pegang ustazah tu pula yang tarik tangan dia kan. So elemen sentuhan sebenarnya fungsinya adalah untuk memberikan hilang ego satu, dan kemudian menambahkan kasih sayang. So bila kita berkasih sayang sesama jemaah, akhirnya bila keluar masjid, itu yang kita boleh bersatu. Fungsi jemaah tidak ada, dia sanggup menjadi satu ketika semayang, buat benda yang sama, buat perlakuan yang sama, bacaan yang sama. Keluar je pintu, dia jadi orang yang berbeza. Sebab apa? Fungsi, metodologi saf tadi tak ada. Kerana egonya tak hilang, dia tak nak orang sentuh. Itu yang lepas semayang dia betul bangun tak nak salam-salam. Sedangkan fungsi salam lepas semayang tu menghilangkan ego, menambahkan kasih sayang.
sentuh, salaman, tengok mata. Benda tu fungsi sebenarnya. Maka betul lah Tok Guru kita buat zaman-zaman dulu tu, latih kita apa benda-benda yang kita kena buat dalam masjid surau. Itu antara fungsinya, supaya kita ni hilang ego, dan akhirnya kita akan mudah untuk kasih sayang. So kalau betul-betul kita jaga saf, maka saf tu amat memberikan fungsi yang sebenar selepas kita keluar masjid sebenarnya, ya? Bersatu dalam semayang, luar semayang juga kita akan bersatu, ya? Okey.